Stuart Wilkins sah meninggalkan Sabah FC selepas lebih 3 musim penuh kenangan bersama Sang Badar. Berita perpisahan itu diumumkan sendiri oleh pengurusan Sabah menerusi satu hantaran di media sosial, lengkap dengan ucapan penghargaan atas segala jasa dan komitmen yang telah dicurahkan. Sejak menyarung jersey Sabah bermula musim 2022, Stuart Wilkins bukan sekadar pemain tengah biasa. Beliau menjadi antara nadi utama pasukan, sentiasa bekerja keras dan memberi yang terbaik dalam setiap perlawanan. Untuk rekod, Wilkins merekodkan 17 gol dan 21 bantuan jaringan daripada 109 penampilan bersama Sabah, satu statistik yang membuktikan betapa pentingnya peranan beliau. Kini, persoalan mula timbul tentang masa depan pemain warisan Malaysia England itu, dengan laporan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, melihat kepulangan ke JDT sebagai antara destinasi yang berpotensi. Selangor FC boleh dianggap beruntung apabila keputusan mengikat Gregor Moraes terbukti berbaloi. Penyerang Brazil itu kini mendahului carta penjaring Liga Super selepas meledak 4 gol ketika membantu Selangor membenam DPMM FC 5-2. Setakat ini, Moraes sudah mengumpul 16 gol, iaitu separuh daripada 32 jaringan Selangor dalam 14 perlawanan, jelas menunjukkan betapa besarnya pengaruh beliau dalam pasukan. Bekas penyerang Buriram United itu kini mendahului 3 gol di hadapan bintang JDT, Bersun da Silva, 13 gol, dan Jairo da Silva, 12 gol. Dalam masa sama, Ronald Nahwanja dari Kuching City FC mencuri tumpuan dengan 9 gol, manakala Safawi Rasid muncul penjaring tempatan terbanyak dengan 8 gol. Persoalannya, mampukah Moraes kekalkan momentum hingga akhir musim? Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, akhirnya mengakui berlaku beberapa keputusan pengadil yang kurang tepat ketika perlawanan Liga Super melibatkan Negeri Sembilan FC menentang Johor Darul Tazim pada 9 Januari 2026. Dalam kenyataan rasmi, FAM mengesahkan jawatankuasa penilaian prestasi telah meneliti laporan penilai pengadil serta menganalisis insiden utama sepanjang perlawanan tersebut. Hasil penilaian mendapati pengadil perlawanan, S. Logeswaran bersama pengadil VAR, Mahat Usaid Jamal melakukan beberapa keputusan yang jelas tidak tepat, khususnya berkaitan penguatkuasaan Undang-Undang Permainan 12 melibatkan kesalahan dan kelakuan tidak bersopan. Susulan itu, FAM mengambil tindakan tegas dengan merujuk kedua-dua pengadil berkenaan ke fasa pemulihan dan pemurnian selama 2 minggu bagi memperbaiki prestasi pengadilan. Dalam masa sama, semua pegawai perlawanan terlibat dipanggil ke sesi post-match debriefing di Wisma FAM, dan FAM menegaskan tiada sebarang kompromi terhadap kualiti pengadilan demi menjaga integriti Liga Super. Teruskan bersama saluran YouTube Nadi Bola Awang, mengulas dengan fakta, info dan ulasan terkini bola sepak Malaysia.